Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma yassir wa la tu'assir rabbi tammim bil khair. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nusina. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Amin ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fahal 'asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatta'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum. Shadaqallahul azim. Surah Muhammad ayat 22 dan 23 yang bermaksud, kalau kamu tidak mematuhi perintah maka tidakkah kamu harus dibimbang dan dikhawatirkan jika kamu dapat memegang kuasa, kamu akan melakukan kerosakan di muka bumi dan memutuskan hubungan silaturahim dengan kaum kerabat. Orang-orang yang melakukan perkara-perkara tersebut merekalah yang dilaknat oleh Allah serta ditulikan pendengaran mereka dan dibutakan penglihatannya. Surah Muhammad. Shadaqallahul azim. Yang saya mulakan pengurusi dan ahli jawatan kuasa Surau Darussalam, imam serta Bilal, tuan-tuan, perempuan, hadirin, hadirat, tetamu Allah sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur pada malam ini masih lagi kita dapat diberikan kehidupan oleh Allah Ta'ala, diberi kesehatan, diberi kelapangan dan juga kesungguhan istiqamah kita dalam beribadah. Ya, istiqamah salah satu benda yang perlu ada dalam diri seseorang, itulah tetap terus menerus melakukan kebaikan. Sesuatu perkara itu mana istiqamah berterusan, dan itulah amalan yang Allah Subhanahu wa taala paling suka. Sebagaimana Nabi sebut, ahabbul a'malu ila Allah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dikasihi oleh Allah Ta'ala iaitulah amalan yang berterusan sekalipun sedikit, ya, terus menerus. Seperti kita kata, kita baca Quran, mampu kita baca satu muka surat tapi berterusan, ataupun 10 ayat berterusan setiap hari, itu mana istiqamah. Yang kita mampu bersedekah mungkin RM2 satu hari, berterusan RM2, ya, ataupun RM1 satu hari, berterusan kita, itu maknanya istiqamah. Termasuklah amalan-amalan yang lain, ya, di antaranya solat berjamaah. Ya, kita datang setiap hari, setiap malam untuk, ya, menyahut panggilan Allah. Bila Allah seru melalui muazzin, hayya 'alas salah, maksudnya marilah kita salat, marilah menunaikan salat, mana panggilan Allah, marilah menuju kejayaan atau menuju kemenangan. Maka kita pun datang, maka itulah orang yang menyahut
ya, panggilan Allah. Setahun sekali ataupun apabila kita ada kemampuan setahun sekali seumur hidup, bila kita pergi haji, kita ucap labbaik Allah. Ya, labbaik Allah itu kami menyahut panggilanmu, ya Allah. Nah, kami menyahut mana Allah Ta'ala panggil kita, baru kita datang melalui haji ataupun umrah. Maka sunat kita menyahut panggilan Allah dengan ucapan labbaik Allahumma labbaik. Nah, itu tanda kita menyahut panggilan Allah. Dan setiap hari, ya, muazzin memanggil kita, bila kita datang, kita menyahut panggilan Allah Ta'ala. Kerana Allah suruh Nabi Ibrahim asalnya panggil orang pergi haji, ya, mewakili, Allah mewakilkan Nabi Ibrahim untuk panggil orang naik di atas bukit Abi Qubais, maka dipanggil, diseru manusia buat haji. Maka sebab itu bila kita pergi haji, kita menyahut, kita menyatakan kami datang, saya datang menyahut panggilanmu, ya, saya datang ya Allah menyahut panggilanmu dengan penuh, datang tu dengan penuh kehambaan, nak tunaikan segala apa yang Allah perintah. Itu makna labbaik, ya. Jadi itulah, mudah-mudahan istiqamah kita yang sedikit yang mampu kita buat sembahyang jemaah. Mungkin yang lain kita buat jarang-jarang, ataupun kuliah, ya, setiap malam tak ada uzur, tak ada musafir, datanglah kita mendengar kuliah. Itulah istiqamah namanya, ya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bab tahrimil uquqi wa qati'atir rahim. Bab haram menderhaka kepada ibu bapa dan memutuskan persaudaraan. Ini salah satu daripada tajuk dalam kitab Riyadhus Salihin yang berkaitan wajiblah kita menjaga, berbuat baik kepada ibu bapa. Maka dia kata tahrimil uquq, mana diharamkan kita untuk menderhaka, wa qati'atir rahim, dan haram untuk kita memutuskan rahim atau persaudaraan, ya. Itu di antara yang kita akan bincang dalam tajuk sekejap lagi. Allah telah mewajibkan umat Islam supaya patuh dan taat kepada kedua ibu bapa kerana pengorbanan, ya, pengorbanan mereka memelihara dan mendidik anak-anak dengan penuh kasih sayang dan sabar. Mereka telah berusaha sedaya upaya yang mungkin untuk membentuk anak-anak mereka supaya menjadi manusia yang berguna. Oleh itu, apabila mereka telah tua, maka janganlah disakiti dan dilukai hati mereka. Ini di antara mukaddimah, ya, tajuk kita pada malam ini berkaitan dengan dua benda. Pertama, diharamkan kepada kita untuk menderhaka ibu bapa. Yang kedua, diharamkan kita memutus silaturahim. Maka ini duanya dosa besar belaka, ya. Dosa besar belaka, menderhakakan ibu bapa pun dosa besar, ya. Putus silaturahim pun dosa besar juga. Sebab apa? Sebab kita wajib mentaati ibu bapa, dilarang menderhaka kepada ibu bapa, kerana ibu bapa kita, kalau ibu tu kan dia mengandungkan kita tu dalam perut dia, ya. Berapa lama? 9 bulan, tuan-tuan. Ya, macam saya sebut dululah, ya, kita tak mampu, ya, tak larat, tapi dia sanggup, susah, payah, ya, letih. Bak letih tu tak apa, ya, mual, muntah, pening, demam, macam-macam. Nah, selama mana? 9 bulan. Lepas tu melahirkan kita pula. Orang kata nak lahirkan kita itu, ya, bertarung nyawa. Nak keluarkan kita tu bertarung nyawa antara hidup dan mati. Ya, dikatakan bergantung pada seorak rambut. Seolah begitulah. Ya, tu nak sebut kenapa memang layaklah kita, ya, taat kepada mereka setaat-taatnya. Dan memanglah Allah Ta'ala memerintah kepada kita mentaati mereka.
dan dilarang, diharamkan kita untuk durhakakan kepada kedua mereka. Tu ya. Tu. Lepas dah kita lahir, bela kita pula. Nah, berapa lama sampai kita kahwin, tuan-tuan, atau sampai kita berdikari, kan? Bayangkan daripada kita dalam perut 9 bulan lahir, ya, biasa kita lagi lambat kahwin, lagilah membebankan orang tua. Biasa begitulah, kan? Kalau kat kampung sini tak kot, kan? Tu. Lagi lambat kahwin, sebab tu kita kena cepat kahwin supaya kita berdikari. Dan Nabi pun suruh kita segera berkahwin. Bahkan Nabi suruh kepada ibu bapa segera mengahwinkan anak-anak mereka. Nah, itu di antara yang terkandung dalam hadis Nabi, ya. Tu. Jadi lama, ya, kita bela orang tua ni sekejap aja, dia bela kita lama, tuan-tuan. Nah, cuba kita hitung sendirilah. Apa saja kita nak merengek kat mereka. Masa kecil cara kecil, masa besar cara besar, masa tua cara tua. Nah, dah tu harta dia boleh kat kita. Kadang-kadang, ya, dia tu nak makan pun beringat-ingat. Sebab apa? Nak simpan untuk anak cucu dah. Sangguplah mereka, ya, nak makan tu tahan, makan ala kadar je lah. Janji boleh simpan harta untuk anak cucu. Dan mereka berjaya menyimpan harta untuk kita. Tanah air ada. Nah, itu di antara pengorbanan. Sebab itulah Allah Ta'ala murka sangat kepada orang yang derhakakan ibu bapa. Nah, tu. Jadi ayat yang saya bacakan tadi, di mana Allah menyebut dalam surah Muhammad itu, fahal asaitum in tawallaitum, iaitulah dia kata, kalau kamu tidak mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tengok dalam tafsir, tuan-tuan, ya, bagaimana tafsir menyebut ay anil jihad wa takallam anhu wa takallamtum anhu, iaitulah, ya, kamu tidak mematuhi perintah Allah, tidakkah kamu harus bimbang? In tawallaitum, jika kamu bimbang, dikhawatir. Itu dia kata tadi lah. Oleh kerana apa ni, dia kata dalam ayat yang ke-22 tu, saya petik sekejap supaya kita nampak, tuan-tuan. Jika kamu memegang kuasa, kamu akan melakukan kerosakan di muka bumi dan memutus hubungan silaturahim dengan kaum kerabat. Ya, dalam ayat yang tersebut Allah menyebut bagaimana tafsiran menyebut bagaimana yang dibimbangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah, pertama, antubsidu fil ard. Ya, jika kamu dapat memegang kuasa. Sebab apa? Manusia ni adalah, ya, khalifah Allah di atas muka bumi. Kamu akan melakukan kerosakan, antubsidu fil ard wa tuqatta'u arhamakum, ay ya'udu ila ma kuntum fihi minal jahiliyah al-juhala wa tusfikuna dima'a wa tuqatta'u arhamakum. Ini tafsir lah disebut. Itulah dia kata, kamu kembali kepada perangai jahiliyah, dan kamu merosak, menumpahkan darah dan memutuskan silaturahim. Ini memutus kaum kerabat. Lalu Allah Ta'ala menyatakan, ulaikal ladzina la'anahumullah, orang yang melakukan perkara tersebut, mereka lah yang dilaknat oleh Allah. Fa asammahum, serta ditulikan pendengaran mereka. Wa a'ma absarahum, dan dibutakan penglihatan mereka. Ya, itulah yang Allah menyebut di kalangan mereka-mereka yang melakukan kerosakan di atas muka bumi dan memutus silaturahim. Firman Allah Ta'ala lagi, walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih
wa yaqta'una ma amara Allah bi ayyusala wa yufsiduna fil ard ulaika lahum la'natu wa lahum su'ud dar. Ini mukaddimah perbincangan yang kita sebut tajuk kita pada malam ini. Dan sebaliknya, orang-orang yang merombak atau mencabuli perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya dan memutuskan perkara-perkara disuruh oleh Allah supaya diperhubungkan, serta mereka pula membuat kerosakan dan bencana di muka bumi, mereka beroleh laknat dan mereka pula beroleh balasan pada hari akhirat yang seburuk-buruknya. Itu di antara juga Allah sebut berkaitan dengan surah Ar-Ra'd ayat 25. Iaitulah orang-orang yang disebut, siapakah orang yang merosakkan perjanjian dengan Allah? Iaitulah orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Sebab itulah disebut oleh Nabi ayatul munafiq salasah. Tanda orang munafik iaitu 3. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Kalau kita buka dalam tafsir Ibnu Katsir, diletakkan oleh Ibnu Katsir akan hadis tersebut. Kenapa ayat itu dituju kepada golongan munafik yang merosak, mencabuli perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kepada Allah. Dan dilawat bila dia tanda orang munafik 3, bila bercakap bohong, bila berjanji mungkir, bila diberi amanah khianat. 3 tu cukuplah. Maka orang tanya Nabi, kalau satu daripada 3, satu pun munafik juga, kata Nabi. Nah, itulah sebab tu tuan-tuan, kita boleh kenal seseorang itu macam mana. Bila dia bercakap, berbohong. Macam mana tu? Bila berjanji, tak ditunaikan. Bila diberi amanah, menyeleweng, khianat. Nah, mudah aja ukuran dia. Cuma kita tak tuju siapa-siapa lah. Siapa yang berperangai sedemikian, maka dia tergolong di kalangan tanda-tanda munafik ada pada dia. Kan? Tu tak kira siapa. Tak kira siapa. Abdullah bin Ubay bin Salul tu, dia ni duduk sembahyang dengan Nabi. Kalau zaman dulu sembahyang dengan Nabi. Nah, cuma dia tak beri walak kepada Nabi. Dia tak yakin dengan Nabi. Bahkan dia benci kepada Nabi dalam hati dia. Kenapa? Dia pun nak jadi ketua juga. Sama macam Nabi. Wa fi riwayatin idza ahada ghadara wa idza khasama fajara. Bila berjanji sentiasa mukid, dan bila dia bertelingkah maka dia melampaui batas. Maka Allah kata ulaika lahum la'natullah. Ulaika lahumul la'nah. Yani jauh daripada rahmat. Ba'idun minar rahmah. Apa mana orang dilaknat? Laknat, orang diturunkan laknat, orang dijauhkan daripada rahmat Allah, tidak dapat rahmat Allah. Walahum su'ud dar. Di hujung ayat tu dia kata balasan pada hari akhirat seburuk-buruknya, iaitulah balasan dan kesudahannya tempat kembali neraka jahanam. Su'ud dar iaitulah negeri tempat duduk yang seburuk-buruk, iaitulah naru jahannam. Disebut dalam tafsir Ibnu Katsir. Dan seburuk-buruk tempat yang kekal dia akan kembali, itulah dia. Siapa dia? Iaitu orang-orang yang merombak, mencabuli perjanjian mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama dalam bab qati'ur rahim, dan melakukan kerosakan. Sebab memang melakukan kerosakan di atas muka bumi ini adalah ditegah dengan jelas oleh Allah dalam Al-Quran. Dan diharamkan oleh Allah Ta'ala melakukan kerosakan di atas muka bumi, mengkhianati manusia, seperti mana orang-orang Yahudi Zionis yang membunuh orang-orang Islam di Palestin. Tak menyekat kemasukan bekalan makanan kepada saudara kita orang-orang Palestin. Orang-orang yang nak menghantar makanan pun, yang terlibat dengan sumut pertilagan, ditahan dan terpaksa dihantar pulang. Itulah
kejahatan yang tidak ada kemaafan bagi mereka, tuan-tuan. Ya. Maka masuk yang kedua, berbincangan tentang ketaatan kepada ibu bapa, dilarang menderhaka kepada ibu bapa. Dia tak terbalik. Sepatutnya hak ni dulu kan, tapi dia bawa dalam kitab Riyadhus Shalihin ni, dia bawa bab qati'ir rahim dulu, barulah ibu bapa. Maka ayat ketiga, ayat yang selalu kita baca, surat Isra 23-24 tu, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā waqfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kama rabbayani shaghīrā. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Jika salah seorang dari keduanya atau keduanya sekali sampai kepada umur yang tua dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka sebarang perkataan kasar, sekalipun perkataan disebut oleh Allah. Tu ya, fala taqul lahumā uff, jangan kamu kata ke, tak boleh. Nah, maknanya sebegitu ringkas perkataan pun dikira sudah menderhaka. Nah, itulah kita tengok macam mana ya pada waktu hari-hari inilah anak-anak kita. Nah, bila kita menyuruh sesuatu, ya, kadang-kadang kita cakap sepatah, dia cakap 5 patah. Nah, tu ya, tu sebab itulah ya, pendidikan ni penting, tuan-tuan ya. Saya tak kata kepada anak orang, kita kata anak kita je. Nah, jadi nak sebutnya ya, kalaupun perkataan tu sudah dilarang, apatah lagi yang panjang-panjang. Dan janganlah engkau menengking menyergah mereka. Allah sebut jangan jawab dengan ya, dengan jangan tengking-tengking dengan sergah, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia yang bersopan santun. Allah bagi tahu, kamu nak cakap dengan mak ayah, cakap dengan percakapan yang mulia-mulia, yang sedap-sedap, yang manis-manis, yang lunak-lunak. Tu. Tetapi katakanlah katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia yang bersopan santun, adalah engkau merendah menghina diri kepada keduanya kerana belas kasihan dan kasih sayangmu. Ya, kena melihat kedua mereka dengan penuh kasih sayang. Ya, itulah kita melihat seseorang dapat pahala. Sebab tu kita bila mak ayah tak ada, mata kita tak boleh pahala dah. Tengok mak ayah tak ada dah, tengok kubur je lah. Nah, itulah untung orang yang ada ibu bapa lagi. Ya, hari-hari boleh tengok syurga dia. Syurga kita ni mak bapak kita lah. Bila ketaatan kita kepada mereka, syurga kita lah. Kasih sayang ataupun doa. Orang yang sanggup mendoakan kita tak ada lain, mak bapak kita je. Orang lain payahlah doa kita, tapi mak bapak kita akan sentiasa doa kepada kita. Ya, setiap kali lepas sembahyang ataupun bila-bila waktu dia mengenangkan kita ni, kadang-kadang kita susah, kadang-kadang banyak masalah, dia doa, Allah terima. Doa ibu bapa ni Allah terima, walaupun ibu itu kafir sekalipun. Ya, Allah terima berkat doa berkat ibu bapa ni. Walaupun seorang ibu tu kafir, Allah terima doa dia untuk kebaikan anak dia, ya. Tu. Jadi sebab itulah Allah amat memurkai orang yang derhakakan keduanya. Tu, ya. Maka dia kata hendaklah engkau merendah. Mana waqfid lahuma janah. Janah ni mana sayap. Macam mana? Bahu kita ni lah. Mana kalau di hadapan mereka tu jangan kita menunjukkan kesombongan di hadapan mereka. Itu dia suruh kita cakap lemah lembut, cakap lunak-lunak, berjalan pun agak sopan di hadapan mereka, kan? Sebab tu kita kata kalau mereka berjalan, kita jangan mendahului mereka.
Kalau mereka makan, jangan kita mendahului memegang makanan melalui mereka. Ya, itu maknanya begitu. Tata susila atau cara dalam kehidupan seharian. Kan? Itulah yang saya sebut tu. Kalau contoh mak ibu kita meninggal ataupun bapa kita meninggal, salah satulah, tiba-tiba ya, dia mana duda dengan ataupun janda lah, balu lah, mana dia ada keinginan untuk berkahwin, maka anak-anak kena proceed supaya dia boleh kahwin. Jangan halang. Ni banyak halang. Buat apa lagi mak, dah tua, dia kata. Buat apa lagi ayah, dah tua dah. Dia tak tahu. Tak, tua tu pada umur. Ya, tenaga tak tua lagi. Tak, tu memang betul. Ya, kebolehan seseorang tak sama Allah bagi. Nah, tu betul. Sebab itulah jangan kita menghalang mereka. Sepatutnya macam mana? Kita kena carikan isteri untuk dia. Tak ada duit, kita kena keluarkan duit. Bukan duit mereka. Kalau duit dia ada duit, tak apalah. Nah, itu tanggungjawab seorang anak terhadap ibu bapa. Nah, itu memang begitu. Apatah lagi kalau kita nak halang, dia berdosa. Banyak saya jumpa kawan-kawan pun dia. Nah, sebab apa? Dia isteri dah lama meninggal, 5-6 tahun, 10 tahun. Ya, sebab apa? Anak tak bagi, dia kata. Sebab apa? Mungkin macam-macam lah. Kalau tambah lagi orang banyak harta, dia takut harta tu mengalir ke orang lain. Nah, harta ni biasalah kan. Dia kena mengalir. Kalau tak mengalir macam mana? Nah, kalau tak mengalir tak jadi pahala, tuan-tuan tak? Betul? Ya? Tu maknanya. Kalau dia duduk statik situ tak jadi pahala. Kalau duduk dalam bank situ jadi pahala, tuan-tuan? Tak ada. Kecuali keluar kita belanja kawan, minum teh ke sekali-sekala. Nah, ataupun tolong adik-beradik yang susah ke, 10, 20, 50, contoh begitulah. Ataupun siapa-siapa yang ada kesusahan kita bantu, atau paling tidak zakat kita keluar. Ya, ataupun ada kita pergi haji, pergi umrah dan sebagainya. Itu mana harta yang barakah lah tu. Kita nak berkatkan harta kita macam tu. Kalau duduk dalam tu, dia tak mengalir, tuan-tuan. Macam air dalam kolam yang tak mengalir, lama-lama dia membusuk. Macam itulah. Nah, batu dia kena mengalir, kena alirkan dia supaya dia sentiasa berkitar. Nah, bila dia keluar mesti ada masuk. Kalau dah penuh dalam botol kita dah penuh air, nak tambah tak boleh dah. Tapi bila dia kurang boleh tambah, bila kurang boleh tambahkan. Itu begitulah harta. Nah, itu falsafah atau sipir harta, tuan-tuan. Sama dengan benda lain lah. Jadi sebab itulah tajuk kita tadi berkaitan dengan taat ibu bapa. Jangan dilarang menderhaka kepada mereka. Lalu kata dia, ya, doakanlah untuk mereka dengan berkata, wahai Tuhanku, cucurkanlah rahmat kepada mereka berdua sebagaimana mereka telah mencurahkan kasih sayang melihara dan mendidikku semasa kecil. Wa qur rabbirhamhuma. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kata alimu, wahai Tuhanku, kasihanilah atau rahmatilah kedua mereka sebagaimana mereka mendidik kami semenjak kami kecil. Itulah Allah sendiri ajar kita, tuan-tuan. Allah ajar kita, takut kita tak reti nak berdoa macam mana kepada mak ayah. Dalam surah Al-Isra ayat 23 dan 24 ni, atau ayat 24 ni Allah cerita, Allah sebut, mu kena baca begini. Nah, atabarabbighfirli warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Tuhanku, ampun dosaku, dosa kedua ibu bapaku, dan kasihlah mereka berdua sebagaimana mereka mengasihani kami semasa kami kecil. Nah, kita nak supaya Allah kasih kepada mak ayah kita, sebab mak ayah kita kasih kat kita. Betul. Sampai mati dia kasih, tuan-tuan, kat kita. Walaupun kadang-kadang kita ni, ya, kalau dah tua tak kasih dah kepada mak ayah. Ya, atau kadang-kadang dia letak kat mana? Rumah orang tua, kadang-kadang begitulah.
minta maaf nak sebut kan. Sebab tidak ada orang yang nak menjaga, betul. Cuba tuan-tuan pergi melawat ni Baitul Darussalam ni, pergi sekali buat lawatan ke rumah orang tua. Dia ada di Hulu Langat, ada di mana, di mana-mana pun kita search dalam internet ada. Bagus. Kumpul sikit dana, boleh 400-500, pergilah menyantuni mereka, bawa jajan ke, bawa apa, bagi jumpa. Tak? Bagus tu, supaya mereka ada orang peduli. Ya, saya sebut tu, saya pun tak buat juga, tak ada lagi. Nah, kita duduk pergi orang segar-segar, orang sehat-sehat aja, pergi ziarah pondok, pergi ziarah tu dah. Rumah orang tua-tua belum lagi, tapi anak saya dah pergi dengan guru-guru dia, budak-budak kan, budak belajar dulu, dia pergi. Ya, lalu ada di antara yang kami pernah jumpa di sana. Ya, dulu dia meniaga dekat Kampung Pandan, saya biasa pergi kat dia. Tiba-tiba pergi sana, ada anak saya kenal, pakcik ni ada, dia kata. Ya, dia tak ada keluarga, dia tak kahwin, tak ada keluarga, jadi duduk rumah orang tua lah, bukan anak dia anak pun tak ada. Memang saya tahu sebelum itu dia dah potong kaki sebab kecil manis. Tak. Lepas tu memang dah meninggal di sanalah. Ya, memang begitulah tuan-tuan. Jadi sebab itulah kadang-kadang kita perlu melihat orang lain bahawa kita ada kesyukuran dalam diri kita, tuan-tuan. Ya, itulah nak sebut bagaimana ayat ini menceritakan tentang Allah Ta'ala memerintahkan pertama supaya jangan menyembah selain dia. Dalam masa yang sama Allah gandingkan sembah dia dengan ibu bapa. Allah tak tinggal dua tu, sembah Allah, mak bapak. Nak ceritanya, kalau orang yang sembahyang, dia mesti taat ibu bapa, buat baik pada bapa. Kalau dia orang buat baik ibu bapa, mesti dia taat kepada Allah. Dua-dua sekali. Nah, tu. Dan Allah mengajar kita bagaimana mendoakan mereka, menghormati mereka, mengendah diri kepada mereka. Jangan kita sergah, jangan kita bercakap yang tak baik kepada mereka, ya, dan cakap dengan cara yang mulia, memuliakan mereka. Betul. Ya, kalau dia datang ke rumah kita lah, ya, seolah kita sambut macam orang besar, tuan-tuan. Ya, kena sambut dia datang, seolah-olah kita nak dokong dia. Itu sebenarnya menghormati, memuliakan kedua ibu bapa. Tak percaya kalau kita buat begitu, tuan-tuan, Allah Ta'ala angkat darjat kita, tuan-tuan. Allah angkat setinggi-tinggi darjat kita. Sebab apa? Kita mengangkat darjat orang yang paling kita sayang, orang yang paling berjasa kepada kita, tuan-tuan. Tapi sayang 1000 kali sayang lah, mereka dah tak ada. Macam mana kita menyampaikan pahala kepada mereka? Sebab tu saya sebut selalu kan, masuk surau, masukkan duit dalam tabung ataupun scan QR code, RM1, RM2, RM5. Niat siapa? Untuk mak, untuk ayah. Kalau dah tak ada, kita nak bagi duit kat dia, dah tak ada dah. Dulu kita boleh lah bagi balik kampung, balik rumah, balik bagi 10, 20, 100. Sekarang dia tak nak lah duit, dia nak pahala. Kita niatkan pahala itu untuk kedua mereka. InsyaAllah disampaikan oleh Allah, sebab kita dikategorikan anak yang soleh, yang mendoakan ibu bapa, tak putus pahala. Ya, baru nak masuk hadis, tuan-tuan. Ya, tu baru nak masuk hadis ni. Sebab tiga ayat dalam permulaan tajuk kita ni. Kalau tuan-tuan ada kitab Riyadhus Shalihin, akan bermula dengan begitu. Ya, tu hadis 167. Wa an Abi Bakrah, ya. Wa an Abi Bakrah Nufai ibnul Haris an radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kaba'iri salasan, qulna ya bala ya Rasulullah, qala isyraku billah wa uququl walidain wa kana muttaki'a fajalasa faqala ala wa qalu zuri wa syahadatu zur, fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Ya, dia kata daripada Abu Bakrah. Abu Bakrah tu adalah gelaran.
Nama sebenarnya Nufai, ya, Nufai bin Al-Haris. Dia. Ini salah seorang dalam ramai-ramai sahabat Nabi namanya Abu Bakrah. Kita tengok. Ya, kita kenal perawi hadis ni. Ya? Daripada dia lah hadis ni kita dapat. Mana dia tuan-tuan? Abu Bakrah ni. Yang namanya tadi, ya, Nufai bin Haris. Abu Bakrah tadi, sambungan dia, nama sebenarnya Nufai bin Al-Haris. Dia ni ketika Nabi kita bawa tentera mengepung Taif, dia ni bergayut di benteng, ya, di kota Taif tu dengan satu takal di mana pemegang lah, ya, untuk dia keluar daripada kota Taif tu. Dia bergayut kat situ dah. Dan dia ni telah memeluk Islam di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Taif kan. Lalu dia beritahu kepada Nabi bahawa dia ni adalah seorang hamba. Ya, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membebaskan dia. Dan kenapa dia digelar sebagai Abu Bakrah? Bakrah tu adalah bapa takal. Takal ni mungkin hak pegang macam mana nak takal, macam mana takal? Lebih kurang takal, bukan tangkal. Tangkal lain, takal. Pemegang lah. Tu ya. Dia bergayut kat situ. Dan dia ni memang banyak meriwayatkan, ada meriwayatkan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan antara yang ambil hadis daripada beliau Abu Bakrah ni, iaitulah anaknya sendiri 4 orang, Ubaidillah, Abdul Rahman, Abdul Aziz dan Muslim, nama anak dia. Tu ambil hadis daripada dia. Begitu juga yang kedua Abu Usman An-Nahdi, dan juga Abu Al-Hasan Al-Basri dan Ibnu Sirin. Itu di antara, dan ada lagi lah di antara sahabat-sahabat ataupun ulama-ulama yang mengambil hadis daripada Abu Bakrah ni. Itu yang saya petik lah, ya. Jadi setelah Nabi kita wafat, lalu beliau berpindah dan tinggal di Basrah. Basrah ni Iraq lah. Dan dia ni adalah termasuk di dalam golongan fuqaha sahabat. Ni orang yang faqih, orang yang berilmu, maknanya orang yang betul-betul ahli fiqh di kalangan sahabat. Beliau meninggal dunia di Basrah. Di Basrah, dia asal orang Taif. Tu dia bergayut ke Taif tu. Semasa pemerintahan Muawiyah pada tahun 52 Hijrah, dia meninggal dunia semasa pemerintahan Muawiyah tahun 52 Hijrah. Apa kata Imam Hasan Basri? Imam Hasan Basri kata, tidak pernah singgah di Basrah ini orang yang paling baik melebihi Abu Bakrah dan juga Imran bin Husain. Ini sahabat Nabi juga, 2 orang. Tidak pernah singgah di Basrah ni kecuali 2 orang ni yang paling baik, iaitulah Abu Bakrah atau Nufai bin Al-Haris ini dengan Imran bin Husain. Itu kita mengenali perawi ataupun yang meriwayatkan hadis ini daripada siapa. Kata dia apa? Sabda daripada Abu Bakrah Nufai bin Haris radhiyallahu anhu, katanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidakkah engkau telah memberitahu kamu, tidakkah aku telah memberitahu kamu, ala unabbiukum, mahukah kalau kita tidakkah ni mana mahukah aku beritahu kamu 3 kali, sebanyak 3 kali mengenai dosa besar. Bukankah, mana bukan aku telah memberitahu 3 kali, dan Nabi sebut dosa besar. Lalu kami menjawab, ya wahai Rasulullah, maknanya tidakkah ataupun sukakah tidakkah, begitulah, ya. Aku nak beritahu kepada kamu suatu dosa besar. Lalu kami jawab, bala ya Rasulullah, bahkan ya Rasulullah, kami nak tahu ya Rasulullah. Lalu qala Rasulullah, ya, bersabda baginda, al-isyraku billah, pertama syirik kepada Allah, menyekutukan Allah. Lalu yang kedua uququl walidain, Nabi sebut dalam hadis ni. Hadis ni Bukhari Muslim ni, ya.
Bila Nabi cerita, ya, pertama syirik kepada Allah, kedua derhaka ibu bapa, ni dosa besar. Wa kana muttaqi'a fajalasa. Lalu Rasulullah ketika itu sedang bersandar. Rasulullah bersandar masa tu. Nah, dia sebut dalam hadis ni. Faqala ala wa qaulu zur. Satu lagi lalu Nabi sambung. Kemudian, tidakkah aku telah memberitahu kamu mengenai perkara yang termasuk dalam dosa besar juga, yaitu bercakap dusta dan saksi palsu, wa syahadatuz zur. Famazala yuqarriruha hatta qulna laitahu sakat. Lalu kata dia, Rasulullah sentiasa mengulangi sehingga kami berkata, alangkah baiknya jika baginda diam, berhenti menyebutnya. Kata sahabat, kalau Rasulullah dia lagi bagus, tak sebut tentang dosa-dosa besar yang lagi akan datang dah. Jadi maknanya, ada dalam ini yang kita bincang malam ni, iaitulah durhakakan ibu bapa. Tu ya. Nombor 2 daripada hadis ni, syirik, derhaka ibu bapa, ya, menjadi saksi palsu, sumpah palsu, bercakap dusta juga. 5 kategori, 5 sebab. Alangkah baiknya, dia kata, kalau Rasulullah diam. Tu mana suka kalau, sebab banyak Rasulullah akan sebut satu dah. Tu hadis Bukhari Muslim. Pengejaran hadis pertama, perkara yang termasuk dalam dosa besar ialah mengenyutukan Allah dengan sesuatu, menerhaka kepada ibu bapa, bercakap dusta dan menjadi saksi palsu. Ingat, orang yang jadi saksi palsu ni tuan-tuan, dosa besar, masuk neraka berat dia. Ataupun dengan bercakap bohong, ya, sama kategori itu. Sama kategori, menyengutukan Allah, menerhaka ibu bapa, bercakap bohong, saksi palsu, ya, ataupun bercakap bohong dan saksi palsu, sama lah tu, lebih kurang. Tu. Yang kedua, Islam menyebut perkara tersebut sebagai ingatan kepada kaum muslimin supaya menjauhi daripada melakukannya, jangan terlibat dengan perkara tersebut. Tu. Kalau boleh kita ni dengan budak pun tak nak bohong, dengan anak-anak kecil pun jangan berbohong. Ataupun kalau kita nak didik kan, kalau dia bercakap bohong sekali, kita rotan dia takut, lalu dia ingat siapa dia tua, siapa mati tuan-tuan. Ayah dia marah dia bercakap bohong, mak dia marah kalau bercakap bohong. Maka anak ni dia dididik daripada kecil supaya jangan bercakap bohong. Bila dia bercakap bohong sekali, dia akan nak buat 2 kali, cakap bohong 2 kali, 3, 4 kali, last kali jadi anak kusa zali. Na'udzubillah. Tu bohong tu. Tu dia tipu ayah dia. Last sekali jadi perompak kan. Itu contoh yang nak diutarakan kepada kita, bahawa terlalu kita jangan ajar mereka, anak-anak kita, bercakap dengan cakap bohong, betul. Ataupun satu lagi, menipu. Dia tipu, memang kita rotan biar dia serik, bukan mendera je, rotan tempat yang disuruh oleh Nabi rotan, tak semayang tu lah, macam tu lah. Tu. Yang ketiga, orang Islam wajib beriktikad bahawa Allah Ta'ala itu esa, tiada Tuhan disembah melainkan Allah. Siapa yang menyalahi daripada demikian itu akan mendapat seksa yang berat daripada Allah. Yang keempat, ibu bapa adalah orang yang wajib dipatuhi segala suruhan dan perintah mereka semata-mata untuk kebaikan dan kebajikan, tetapi suruhan terhadap perkara-perkara yang dilarang oleh syarak adalah dijauhi. Tu. Ya, tengoklah, kita kan ada agama, kalau dia suruh benda yang baik, wajib kita taat. Tapi kalau dia suruh benda yang haram, tidak wajib, kerana menyanggah perintah Allah atau larangan Allah. Ya. Yang kelima, Islam mengajar umatnya supaya bercakap benar dan bersaksi benar. Ya, kalau jadi saksi benar, kena cakap benar, jangan menipu. Kerana berkata dusta dan menjadi saksi palsu boleh menimbulkan keburukan kepada seorang yang lain. Akibatnya boleh memecah belahkan perhubungan sesama manusia. Betul. Kalau palsu, yang salah jadi betul, yang betul jadi salah. Memang jadi gitulah. Kita ni kalau nak masuk mahkamah ke, nak jadi saksi ke, ya, jangan kita berbohong dalam mahkamah. Bukan sekadar menyalahi undang-undang, bahkan dia kategori dosa besar.
saksi palsu, saksi dusta, samalah, ya. Itulah pada malam ini kita berhenti sampai itu dulu. Satu hadis saja, 3 ayat Quran, satu hadis malam ini berkaitan tajuk haram menderhaka kepada ibu bapa dan juga memutus silaturahim. Jadi dalam ni bab ibu bapa dulu, baru lepas ni dia akan bawa kita kepada memutus silaturahim. Ada soalan tak? Ada? Tak ada? Kalau tak ada, cukuplah sekolah itu. Pada malam ini mohon maaf kalau ada salah silap, ya. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang yang terbaik, ya. Orang yang baik-baik, orang yang tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apatah lagi kita dah orang panggil lebih daripada separuh abad, ya. Kata-kata saya, tuan-tuan, melebihi separuh abad umur. Nah, bila separuh abad ni kena standby lah. Nah, bila-bila masa kita boleh dijemput oleh malakul maut, ya, boleh didatangi oleh malakul maut untuk bawa kita ke alam barzah, ya, alam akhirat. Jadi sebab itulah tidak ada perkara kita perlu fikir banyak-banyak melainkan mencari keuntungan akhirat. Ya, apa saja yang menguntungkan akhirat dan apa saja menguntungkan akhirat kita segera kejar. Tapi yang merugikan akhirat kita jauhi, kita hindari. InsyaAllah, mudah-mudahan kita sentiasa dalam perlindungan pengawasan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu kita, ya, bila kita sebut ihdinas siratal mustaqim tu, kita minta setiap kali kita baca Fatihah, nah, dalam hati kita minta dengan Allah, ya Allah, tunjuk mula-mula iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan Dikau kami sembah, akan Dikau kami minta pertolongan. Nah, hanya Kamu sajalah ya Allah yang aku boleh minta, yang boleh beri tolong, yang boleh tolong aku hanya Engkau lah ya Allah. Pertama, tunjuk ku jalan lurus, jalan betul, jalan yang tidak ada bengkak-bengkok, jalan yang boleh membawa aku ke syurga-Mu. Nah, aku tak nak ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan yang Engkau murkai, ya, jalan yang Engkau sesatkan. Mudah-mudahan bila kita minta setiap hari, tuan-tuan, Allah akan beri kepada kita. Sebab Allah ni sentiasa dengar rintihan rayuan kita. Apatah lagi kalau kita bangun tengah malam sebelum subuh awal, setengah jam, sejam lah, kita merayu dengan Dia, Allah Maha mendengar, Allah akan tunaikan hajat kita. Itu saja, mohon maaf. InsyaAllah kita jumpa lagi berhadapan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.